Berucap pada persidangan Invest Malaysia Kuala Lumpur 2017 di Ibu Negara pagi tadi, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak menegaskan kejayaan negara adalah hasil pelaksanaan pelan ekonomi jangka panjang yang mapan, terutama dengan pelan ekonomi baru yang dilancarkan 7 tahun lalu. GNI per capita using the Atlas method increased to $9,850. Based on the World Bank's latest high-income threshold of $12,235, we have narrowed the gap towards the high-income target from 33% to 19%. Beliau juga memaklumkan kira-kira 2.6 juta peluang pekerjaan berjaya dihasilkan yang mewakili 69% daripada sasaran 3.3 juta peluang pekerjaan menjelang 2020. Kadar inflasi dan pengangguran juga berjaya dikurangkan kepada tahap yang belum pernah dicapai sebelum ini melalui pelaburan langsung asing FDI sekaligus memberikan keyakinan negara luar terhadap Malaysia. Tahun ini saja Bank Dunia telah meningkatkan anggaran keluaran dalam negara kasar KDNK kepada 4.9% berbanding ramalan awal 4.3%. HSBC is investing over $1 billion to build its future regional headquarters in the Tun Razak Exchange, recognizing Malaysia's increasing status as an international financial and business center. Broadcom Limited, one of the world's largest semiconductor companies with a market cap of nearly $500 billion, is going to transfer its global distribution hub from Singapore to Malaysia in 2017, from where it will manage the group's global inventory of 64 billion ringgit a year. Manakala Huawei, sebuah syarikat peneraju di dunia kepada industri penyedia perkhidmatan ICT, menjadikan Malaysia sebagai ibu pejabat operasinya selain pusat latihan dengan jumlah keseluruhan projek bernilai 2.2 bilion ringgit, selain mewujudkan 2,370 peluang pekerjaan. Hadis sama Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Johari Ghani dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad.